Ini berkenaan rumah sewa. Kisah berlaku di Singapura. Seorang pendengar menyewa bukan sebuah rumah tapi sebuah bilik. Rumah ni adalah rumah 5 bilik di Singapura. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar Singapura, kalau disebutkan rumah 5 bilik, ya, bilik tidur dalam rumah tersebut ada 3. Jadi rumah tu mempunyai 3 bilik tidur, mungkin 1 study room dan ruang tamu. Sebab itulah dipanggil rumah tu 5 bilik. Bila dia berhubung dengan tuan rumah, ini kiriman daripada sebelum tu, daripada seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Siti sahaja. Siti berkongsi pengalaman peristiwa yang menghantui beliau ketika menetap di sebuah rumah sewa di Singapura. Beliau menyewa sebuah bilik sahaja. Tapi bila berhubung dengan tuan rumah, berjumpa dengan tuan rumah tu tidak duduk di dalam rumah tersebut. Tuan rumah telah pun berpindah ke seberang tambak. Jadi rumah tu memang untuk disewa. Mula-mula tuan rumah nak cari tukang sewa rumah. Nak sewa seluruh rumah. Oleh kerana agak sukar untuk mendapatkan mereka yang nak sewa seluruh rumah, sebabnya pasaran di Singapura ni memang ramai yang nak menyewakan rumah. Tuan rumah tukar strategi katanya. Tuan rumah tersebut menyewakan bilik. Bilik 1, bilik 2 dan bilik 3. Bilik 1 adalah master bedroom, 2 bilik yang biasa. Saya menyewa sebuah bilik yang biasa. Bukan master bedroom, bukan katanya master bedroom ataupun bilik utamalah dalam rumah tersebut, kata Siti. Saya berjumpa dengan tuan rumah dan bila berurusan, tuan rumah tu mengatakan saya adalah orang yang pertama sewa dan duduk dalam rumah tu. Tidak ada orang lain. Jadi ruang tamu boleh digunakan untuk menonton TV, tapi kalau nak makan, nak apa semua harus dilakukan di dapur, tak boleh di depan. Banyaklah syarat-syarat yang dikenakan. Dan dapur rumah tersebut tidak boleh digunakan untuk memasak sama sekali. Hanya boleh gunakan untuk makan, ruang tamu untuk menonton TV. Dan kemudian katanya kalau nak mandi harus berkongsi tandas di dapur. Ada 1 tandas. Bagi penyewa yang menggunakan master bedroom, ada 1 tandas dalam bilik tidur. Jadi itulah yang saya sewa ni, rumah ni yang terletak di mana. Kisah ini berlaku di sebuah kawasan di Bukit Panjang. Setelah saya berjumpa dengan tuan rumah, saya mendapatkan kunci rumah, kunci bilik. Saya pun masuk ke dalam rumah tu. Waktu tu saya sampai jam 10 pagi, Casey. Saya tidak mempunyai banyak barang peribadi. Saya ni adalah masalah keluarga, telah pun berpisah dengan suami saya dan saya pun tak nak kembali pada ibu saya. Panjang cerita, Casey, panjang sangat. Jadi oleh kerana saya nak berdikari, dah tak nak menyusahkan orang lain lagi, saya sewa sebuah bilik. Bilik ini terletak di Bukit Panjang. Berjumpa dengan tuan rumah, saya pun dah bayar deposit. Tuan rumah nampak orangnya baik. Suami isteri, Casey. Jadi yang hairan, apa yang berlaku? Dia tak tunjukkan pun rumah dia dekat mana. Dia tak bawa saya masuk, ini boleh buat. Cuma kami jumpa di luar dan dia terangkan. Dia beri alamat rumahnya di mana. Dia kasih kunci dan saya terus pindah ke rumah tersebut. Saya dapat tahu daripada Facebook. Beliau telah pun berkongsilah tentang siapa yang nak cari sewa bilik. Jadi daripada kawan dia berkongsi dengan kawan dia punya kawan, sampailah info tu pada saya dan saya berminat sebenarnya untuk menyewa bilik tidur dalam rumah tersebut. Saya berpindah ke rumah tu 10 pagi datang. Buka pintu. Okeylah, cantik jugalah rumahnya. Perabot, TV, kerusi, meja. Masuk ke dalam bilik tidur, ada katil. Ada 1 almari kecil di tepi. Dan itulah cukup yang saya nak gunakan. Casey, malam hari, bila tiba malam hari, saya rasa agak seram sedikit lah. Sebabnya saya seorang diri dalam rumah. Bila berada dalam bilik ni, saya dalam keadaan takut, saya tutup pintu. Ruang tamu, saya matikan lampunya. Tapi lampu bilik saya buka. Apa yang berlaku? Tiba-tiba bila berada dalam bilik tidur, sedang saya baring sambil bermain handphone saya,
Saya dengar di depan tu macam ada orang buka pintu bilik sebelah. Kedengaran orang buka pintu dan tutup tau Kisi. Dengan perlahan tutup. Seolah-olah cara dia tutup tu nak mengelakkan daripada saya mendengar. Tapi saya dapat dengar sebabnya rumah tu sunyi dan sepi. Saya pun daripada saya sedang konsentrate ni bermain handphone, tengok message, saya letak handphone tepi dan cuba dengar dan beri perhatian. Takkan tuan rumah balik ni? Saya rasa takut tau Kisi. Jadi, saya pun telefon tuan rumah. Tuan rumah jawab panggilan saya. Mereka berada di Malaysia lah. Hello, Assalamualaikum bang. Salam. Bang, minta maaf. Saya nak tanya, abang ada orang lain tak sewa rumah abang ni? Oh, tak ada. Kenapa? Ada kawan nak sewa ke? Master bedroom dengan bilik satu lagi kosong. Oh, tak ada. Saya nanti kalau ada saya tanya abang, saya beritahu abang lah. Kemudian saya letak telefon. Jadi, memang confirm kata Siti. Tidak ada orang lain sewa rumah tu, bilik tu selain dari saya seorang diri. Tapi saya dengar Kisi bunyi orang buka tutup pintu. Saya turun dari katil, berjalan perlahan-lahan kata Siti sampai depan pintu bilik saya. Yang saya dah tutup kunci dari dalam, saya letak telinga saya dekat pintu. Pendengar Ria 897, bila saya letak telinga dekat pintu, 1 saat, 2 saat berlalu, 3 saat berlalu, 4 saat berlalu. Tiba-tiba Kisi, dari luar pintu bilik saya, orang bergendang Kisi. Saya sampai ke tersentak, terkejut bila terdengar seperti dekat luar pintu ada orang bergendang. Siapa ni? Saya beranikan diri, saya buka pintu. Tengok pintu bilik master bedroom depan saya tutup. Bilik sebelah pun tutup. Memang dikunci. Tuan rumah tak kasih orang lain gunakan. Cuba buka, dikunci. Saya pergi dekat dapur, dekat ruang tamu, memang tak ada orang. Tandas pun tak ada orang. Siapa ni tadi aku dengar ni? Kisi, kalau saya dengar bunyi orang buka tutup pintu, mungkin saya rasa khayalan saya mungkin. Tapi bila saya letak telinga dekat pintu bilik saya, ada orang bergendang Kisi. Tak keterperanjat saya dibuatnya. Lampu di ruang tamu saya nyalakan. Kemudian saya masuk balik dalam bilik dan saya duduk dekat katil saya. Daripada saya duduk dekat katil ni saya boleh nampak pintu. Dekat pintu tu nampak bahagian bawah pintu di mana cahaya lampu luar boleh masuk ke dalam. Yang memeranjatkan saya bila nampak cahaya tu dalam bilik, saya dah matikan lampu. Saya buka lampu katil di tepi saya. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba lampu dekat luar berkelap-kelip Kisi. Malam tu bila saya cuba nak lelapkan mata, nak tidur dan tak nak fikir yang bukan-bukan, saya dengar orang bergendang dekat pintu saya. Saya dengar pintu sebelah buka tutup beberapa kali. Buka dan tutup, buka dan tutup. Pada suatu hari, kata Siti, setelah duduk dalam bilik tu, selama lebih kurang 4 hari saya duduk dekat bilik tu, saya dah tak ada pilihan. Tapi gangguan tu dah hilang lah. Saya terserempak dengan jiran sebelah. Waktu saya berada di luar, kata Siti, sedang isap rokok. Jiran sebelah keluar pun isap rokok. Dia senyum dekat saya pun senyum angkat tangan. Kemudian dia berbual dengan saya. Baru pindah sini ke? Saya pun cakap, oh tak ada, saya sewa bilik. Oh, sewa bilik. Dan saya pun bertanya tentang rumah ni lah yang saya sewa ni. Kita berbual dan berbual dan tiba-tiba jiran sebelah ni beritahu saya, rumah yang saya tinggal dulu ni, rumah ni memang cukup terkenal. Ada seorang makcik tinggal dalam rumah tu. Makcik ni saya rasa adalah ibu kepada penyewa rumah. Makcik ni pula adalah tukang ubat. Saya pun tanya kepada jiran sebelah, betul ke apa yang kau cakap ni? Dia kata betul. Dulu masih arwah sihat, ramai datang rumah ni. Tapi sejak arwah sakit, keluarga ni kena ganggu.
Sebabnya dia banyak buat orang. Orang dah tak happy, orang hantar barang. Habis anak beranak kena ganggu. Kau tinggal di dalam rumah ni, ada orang lain kan? Kata jiran sebelah. Oh tak ada, aku seorang je. Kau seorang? Tak adalah. Semalam aku nampak pintu rumah kau terbuka. Dekat ruang tamu ada orang tengah duduk tengok TV. Saya tanya dia, pukul berapa kau nampak? Pukul 2 lebih pagi, kata jiran sebelah. 2 lebih pagi, saya berada dalam bilik. Lampu sedang berkelap-kelip. Jiran sebelah kata, 2 lebih pagi dia baru balik jalan depan pintu rumah. Pintu terbuka, nampak ada perempuan tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, Casey. Casey, saya dah duduk situ 4 hari. Saya dah bayar deposit, Casey. Sekarang kalau saya minta balik dengan alasan rumah tu berantu, Casey rasa tuan rumah nak kasih tak balik duit. Oleh kerana saya tidak ada pilihan, saya memang tidak dibenarkan untuk bawa kawan tinggal sebilik dengan saya terpaksa panggil seorang teman saya, teman sekerja saya, duduk dan tinggal dengan saya seketika sampai ada orang lain menyewa bilik-bilik yang lain. Tuan rumah tak tahu pun. Janji bulan-bulan saya tolak duit sewa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kita ada kisah berkongsi pengalaman 4 hari dalam rumah tu. Bayangkan dia sewa rumah tu selama 4 hari. Gangguan tu berlakulah, tapi tidaklah seteruk hari yang pertama. Saya rasa mungkin sebab tak dijelaskan dengan penuhnya di dalam kiriman email ni. Tapi antara syarat-syarat ni tak tahulah, banyak betul syarat-syarat nak sewa bilik ni. Katanya dapur tu tak boleh digunakan untuk masak, hanya untuk makan. Ruang tamu tu, TV tu boleh tonton, tapi hanya pada sekian-sekian waktu sajalah. Malam-malam tak boleh lah. Saya rasa mungkin takut mengganggu lah mereka yang nak tidur, yang sewa bilik yang lain. Baguslah. Dan juga di sini apa yang diceritakan tak boleh bawa kawan. Adakah itu antara syarat-syarat sewa bilik lah, tak boleh bawa kawan. Tapi kalau dah tinggal seorang, saya rasa patutlah dibenarkan. Dah lah rumah macam tu. Bak kata orang ni, rumah berpuaka, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan satu lagi kisah yang lain. Boleh cuba tembusi bilik siaran di 669111897. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar. Baiklah, terpulang pada anda nak percaya ataupun tidaklah. Sememangnya jangan kita mudah terikut-ikut dan mudah percaya. Jangan kita percaya. 100% anggap sekadar hiburan saja. Itu yang ingin saya katakan pada anda semualah. Jadi kita dari Singapura, kawasan Bukit Panjang. Apa kata kalau kita beralih ke seberang tambak? Ini adalah satu hal yang diceritakan oleh seorang ibu. Nama yang digunakan di sini adalah Azhar. Nur Azhar berkongsi kisah tentang anaknya. Kata beliau, perbuatan anak, dalam tajuknya perbuatan anak yang membawa kecelakaan dalam keluarga. Panjang betul. Jadi apakah yang disebutkan oleh Azhar? Apa kata kalau kita teruskan kisah dalam rancangan MJ12 bertemankan saya, Casey. Baik, Nur Azhar berkongsi kiriman kisah yang diceritakan ini tentang perbuatan anaknya. Kata Nur Azhar, anak saya ni pada waktu itulah, sekarang dah tak lagi. Kata beliau, pada waktu itu ada mengikuti satu kumpulan paranormal. Di mana pada mulanya saya tidak tahu aktiviti yang dilakukan, tapi saya tahu mereka sering keluar malam dan balik agak lewat pagi. Mungkin antaranya mereka akan kunjungi tempat-tempat yang berhantu, tempat-tempat sunyi dan sepi. Saya sebelum ni tidak pernah ambil tahu aktiviti, paranormal activity yang dilakukan oleh anak saya, anak bujang saya. Dan nanti bila balik tu dia sering kongsi lah. Nanti kadang-kadang dia ambil video lah, dia ada ambil gambar dari handphone, dia akan tunjukkan pada saya. Saya ingatkan ini sebagai hanya satu hobi gitu-gitulah. Hobi-hobi sambilan, hobi-hobi yang mungkin yang suka dan ingin diceburi oleh anak saya, katanya Nur Azhar. Maka itu saya tidak pernah pun nak bertanya lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang mereka lakukan. Kisi tahu tak, apabila rumah kami diganggu, saya terperanjat bila ditanya oleh pakar yang datang membantu merawat.
Dalam mereka melakukan aktiviti paranormal di luar kawasan rumah lah. Mereka kunjungi tanah perkuburan, mereka masuk hutan-hutan, mereka pergi bangunan-bangunan yang terbengkalai termasuk factory dan sebagainya. Ada waktu, bukan setiap kali tapi ada waktunya, mereka salah seorang ni akan memuja dengan menggunakan tempat bara di bawah bermacam-macam jenis bunga. Ada juga bawa darah ayam dijadikan santapan. Mereka memuja dan memanggil. Bayangkan, bab tu anak saya tak pernah cerita pada saya. Setahu saya lah, anak saya cuma jalan waktu malam, petik gambar sana, petik gambar sini, balik. Nanti dia tunjuk, mak tengok ni mak, gambar ni orang ambil kat tempat ni. Tengok ni macam ada kepala orang, ni macam ada badan orang, itu aja. Kadang-kadang saya nasihat, dah lah kau jangan pergi tempat-tempat macam ni. Nanti apa-apa berlaku, tak adalah mak, ni sekadar jalan-jalan waktu malam dengan kawan-kawan aja. Tapi bila bab puja memuja, tidak pernah dia beritahu saya, Casey. Dan inilah yang saya nak ceritakan. Bila ditanyalah, waktu dia dah keluar banyak sangat outing dengan kumpulan paranormal ni, sampaikan ada gangguan berlaku. Gangguan ni berlaku agak sekian lama. Saya dapatkan bantuan seorang pakar. Pakar ni pun kata ada orang dalam rumah ni yang bawa benda tu datang. Sebabnya bila pakar tu datang, cuba merawatlah cakaplah, misal kata dalam rumah saya ni pernah ada nenek tua, Kisi. Entah dari mana tiba-tiba waktu malam, nanti saya akan terperasan tau, Kisi. Kadang-kadang duduk dekat ujung katil, seorang makcik tua sangat tengah duduk ujung katil. Nanti bila saya terbangun pada waktu malam, saya terperanjat. Saat saya cuba tenung, benda tu hilang. Kadang-kadang dekat ruang tamu. Nanti dari dapur rumah, saya nak masuk bilik, nampak ada perempuan tua dekat ruang tamu. Jadi panggil seorang pakar ni lah, saya kenal dengan beliau. Pakar ni datang, cuba bersihkan rumah, halau, keluar benda tu, tak datang lagi. Nanti lat beberapa hari, datang balik, benda yang lain pula. Jadi benda ni kerap berlaku. Dia halau, datang lagi yang lain, halau, datang lagi yang lain. Sampaikan pakar tu kata, ada orang dalam rumah ni yang bawa balik barang-barang ni. Saya dah tak ada fikir orang lain. Saya fikir anak bujang saya yang selalu pergi adventure lah kononnya pada waktu malam, ikut kumpulan paranormal. Mula-mula panggil dia, tak bercakap pun apa-apa. Cuma dia kata tak adalah, jalan petik gambar je lah. Pakar tu kata mustahil kau petik gambar benda tu, ikut terus kau balik macam ni. Tanya. Sebabnya saya gunakan. Kau tak sayang ke adik kau? Anak saya ada 2 orang, abangnya dan adik perempuan. Dia memang sayangkan adik dia. Saya cuma buat cerita. Kau tahu tak, adik kau malam-malam menangis, tak boleh tidur ketakutan. Baru dia kata, bila ikut kumpulan paranormal, mereka nak dapatkan rakaman gambar hantu ni. Salah seorang daripada ahli kumpulan, merupakan seorang pakcik ni, akan tampil ke depan, letak tempat bara, tabur bunga, dan dia mula menyeru, seriku-seriku kemuning, roh 7 gentayangan ku panggil. Adalah yang ditulis di sini, tak perlu saya sebutkan semua. Jadi setelah upacara tu berlaku, ada kalanya dapat respon. Nanti angin tiup tiba-tiba. Dalam banyak-banyak pokok dalam hutan, cuma satu pohon yang bergoyang. Jadi pohon itulah yang ada sesuatu dekat atas. Dan kemudian barang siapa yang nak nampak akan dipanggil. Pakcik tersebut akan ambil telapak tangan, letak dekat mata budak yang nak tengok. Dia baca dan baca, dia seru, dia tarik tangan, tengok. Anak saya kata, ada kalanya dia ternampak dekat atas pokok ada pocong. Benda tu dekat atas pokok. Ada yang tak nak tengok, walaupun dah buka hijabnya seketika, takut nak tengok. Sebabnya bila yang lain terpandang sampai menangis ketakutan menggigil, anak saya cuma tengok sekali saja dan tak nak tengok lagi. Sebabnya memang cukup menakutkan. Jadi bila kerap berlakunya perkara ini, anak saya selalu pergi. Bila dia balik, benda-benda ni ikut. Sebab tu setiap kali pakar ni datang, kononnya ingatkan benda ni mungkin singgah dari luar. Bila dihalau, dah pergi. Lat beberapa hari, datang lagi yang lain. Jadi ini adalah satu perkara yang tak kena.
Akhirnya saya kata pada anak saya, jangan campur lagi dengan mereka. Tolonglah atas keselamatan keluarga. Sebagai seorang abang, anak saya pun dah tak ikut lagi kumpulan paranormal ini. Casey, tapi tetap juga ada kalanya dekat luar rumah lah. Rumah tu dah dipagar tapi dekat luar rumah, kadang-kadang nanti dengar suara. Ya saudara, ini pun dah kita melangkahkan kaki ya ke di 17 Ramadan Jadi sebenarnya dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, setiap tahun lah Ria 897 FM tidak terkecuali untuk sama-sama mengumpul dana membantu keluarga yang memerlukan. Dan khususnya untuk anda yang boleh menderma melalui talian yang disiapkan oleh EMP, kalau boleh, saya yakin ramai pendengar mesti jam 12 sedang mendengar saat kita sedang bergembira, berkata kalau kita gerakkan sedikit jumlah dana yang terkumpul untuk dana siap ke sekolah. Saya ambil masa anda lebih kurang 5 minit lah. Kalau boleh saya nak tinggalkan jumlah $10 saudara, dengan kita dengar kisah-kisah seram ni Apa kata kalau sama-sama kita membantu 1-900-112-4001 untuk sumbangan $10 dan 1-900-112-4005 untuk sumbangan $50. Ini dana siap ke sekolah yang disiapkan oleh EMP membantu keluarga yang memerlukan. Dan saya pernah temu bual lah, pengalaman saya temu bual bersama dengan penerima. Ada keluarga, seorang ibu gajinya lebih kurang $800-900, anak 3 orang bersekolah. Dan yalah, ada katanya duit yang dimiliki oleh ibu ni anda bayangkan 800, nak kena bayar duit rumah lain, transport sekolah anak, wang sekolah anak. Dan bila ditanya lah bulan Ramadan ni macam mana dengan mungkin juadah berbuka, katanya tak kisahlah, sekeluarga anak-anak semua tak cerewet, nasi kicap telur pun jadi lagi. Janji anak saya pergi sekolah. Itu yang diinginkan, janji anak dia pergi sekolah lah, anak beliau pergi sekolah. Jadi kalau mungkin ada kelebihan, kita bantu mereka lah. Boleh tak saya minta tolong lah geng-geng MJ12 untuk memberikan sumbangan anda. 1-900-112-4001 untuk $10. Terima kasih seorang pemanggil telah pun hubungi talian $10 dan 1-900-112-4005 untuk $50. Kalau yang ada lebih, mengapa tidak? Ini adalah derma. Tak kisahlah berapa anda derma pun, ini adalah satu saham lah untuk hari kemudian kita. Sekali lagi, 1-900-112-4001 untuk sumbangan $10 dan 1-900-112-4005 untuk sumbangan $50. Masuk lagi satu panggilan $10 dan saya harap kalau boleh ramai-ramailah dapat menghubungi talian hotline yang saya telah pun sebutkan tadi. Semoga kita dapat mengumpul lebih banyak dana membantu keluarga yang memerlukan. Bulan Ramadan ni lah bulan yang dikatakan kita, bukan bulan lain tak boleh buat, boleh. Bulan ni sebabnya ada peluang dan ruang. Peluangnya dan ruangnya adalah talian hotline EMP lah yang disediakan oleh kami. Jadi terima kasih pada anda yang telah memberikan sumbangan dan saya harap dapat terus kita membantu mereka. Dan doa saya untuk yang telah pun menderma, sama-sama ramai-ramai kita mengaminkan. Semoga yang menderma dipanjangkan usia, dipanjangkan kesihatan dan juga dimurahkan rezeki anda, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi bagi yang telah pun memberikan sumbangan untuk membantu keluarga yang memerlukan. Baik, kita akan ke hujung talian sekejap lagi, tapi ini kisah yang ringkas ingin saya bacakan, datangnya daripada Nuraini dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Pengalaman Nuraini, beliau berkongsi satu peristiwa dan ini adalah berkenaan dengan jiran jiran sebelah lah, iaitu tinggal di mana ni. Okey, dia tak sebutkan nama tempat. Bagus. Baik, katanya Nuraini, pengalaman yang diceritakan ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu, ketika saya mempunyai seorang jiran sebelah saya ni lah. Tapi sekarang ni jiran saya sebelah ni pun dah berpindah.
Kata Nuraini, jiran sebelah saya ni, pada setiap hari Khamis malam Jumaat, selain daripada beliau ni akan bakar kemenyan. Sebabnya bau kemenyan akan masuk sampai ke dalam rumah saya dan ada kalanya saya takut Casey. Sebabnya kalau suami saya bertugas keluar pada pukul 5 petang, iaitu shift petang lah, dia akan balik pada awal pagi nanti. Saya akan duduk dalam rumah seorang diri, nanti sepanjang malam akan bau asap kemenyan. Memang menyeramkan. Itu tak kisah. Itu masih boleh saya terima, kata Nuraini. Yang tak boleh saya terima, ada kalanya pada hari Khamis malam Jumaat, selain dari bau kemenyan, nanti rumah sebelah ni akan terpekik-pekik ke si. Seperti orang kena sawan, kena rasuk, kena sampuk. Dia akan menangis, terpekik dalam keadaan tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku di sebelah. Nanti baik-baik saya sedang duduk sorang-sorang, kadang-kadang pukul 10 malam tengah tengok TV, datang bau asap kemenyan. Dah datang bau asap kemenyan satu hal. Dengar pula bunyi orang terjerit terpekik, meremang kisi bulu rumah. Saya boleh bayangkan kisi. Nanti kadang-kadang dengar bunyi mengilai. Orang sebelah ni lah mengilai. Ada waktu saya akan telefon polis. Polis datang ke si. Yang hairan bila polis sampai, berhenti pula pekikkan tangisan. Pelik saya. Pelik dibuatnya. Jadi polis akan datang pergi rumah sebelah. Saya akan dengar tau, bila duduk dekat ruang tamu, pintu memang tutup. Nanti dengar orang jalan, dengar orang sebelah ni ditemu bual oleh polis. Sebabnya ada aduan orang komplain. Saya tak tahulah macam mana jiran sebelah saya boleh tahu yang saya komplain. Pada suatu malam, tengah saya duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba saya dengar, Casey meremang bulu rumah saya. Saya toleh belakang tak ada. Saya tengok dekat depan, pintu tutup, tingkap tutup. Bunyi lagi Casey. Saya dah tahu dah Casey. Mungkin agaknya jiran sebelah tahu yang saya komplain. Mereka hantar sesuatu untuk takut-takutkan saya. Hari-hari saya bergaduh dengan suami, saya bising dengan suami. Sebab saya kata suruh tukar kerja, saya dah tak tahan lagi. Takut duduk dalam rumah ni. Dan hari-hari itulah kita bergaduh, kita tak berbual. Sampaikanlah Casey jiran saya berpindah. Saya bersyukur sangat-sangat beliau tidak lagi duduk di rumah sebelah. Tapi saya rasa pelik. Nak cakap mereka ni bomoh bukan. Setiap hari Khamis malam Jumaat mesti nak kemenyankan rumah. Dan ada kalanya pada hari Khamis malam Jumaat, kata Nuraini, jiran sebelah akan mengilai, terpekik, menangis. Entahlah apa yang mereka sedang lakukan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Waktu sekarang 1.18 pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Radio Ria. Kalau saya kata pendengar Radio Ria ni bukan khusus pada anda di Singapura, malah siapa jual yang dapat mendengar rancangan MJ12, mendengar kami Ria 897 melalui aplikasi-aplikasi, melalui internet radio ataupun gelombang 897 FM. Terima kasihlah. Tak kira di Malaysia, di Singapura, di Kepulauan Riau, di Brunei, di Amerika, di England, ada juga di Australia. Yang ini kiriman daripada Kak Suryati Wahid, sedang mendengar Misteri jam 12 sekarang ini. Kata beliau kini berada di Kuwait dengan suami tercinta. Berada di Kuwait sih. Quit playing games with my heart. Tak adalah. Sebelum kita teruskan,
dengan panggilan anda, saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada sekali lagi anda yang telah pun memberikan sumbangan untuk membantu keluarga yang memerlukan. Ini dana siap ke sekolah Ready for School AMP. Dan terima kasih juga pada anda yang telah pun berikan sumbangan membantu keluarga yang memerlukan. Saya yakin ramai prihatin dengan keluarga yang susah ni lah. Jadi dengan bantuan yang anda berikan, pastilah akan sama-sama kita dapat mungkin mengeluarkan mereka daripada lingkaran kesusahan. Dan juga terima kasih pada anda yang masih setia bersama dengan saya setiap malam. Ada yang dah bertahun mendengar MJ12, ada yang daripada Solo sekarang dah berumah tangga. Antaranya ini daripada Rizwan Kamis, katanya, Assalamualaikum bro Kisi. Waalaikumsalam, just want to share, been tuning in to MJ12. Cakap putih nampak. Mendengar MJ12 dulu dari zaman bujang. Sekarang ini sedang mendengar bersama dengan isteri tercinta. Dengan isteri tercinta sih. Jadi bayangkan daripada zaman Solo dengan MJ12 sampailah mungkin tunang, kemudian dah berumah tangga, sekarang dengar dah tak seorang lagi. Bak kata orang, dulu dengar seorang, sekarang dah berdua. Macam makan pula dulu makan seorang, sekarang makan berdua Tak lama lagi kalau isteri berbadan dua, tak tahulah ada orang kata, jangan dengar, kalau isteri kau tengah hamil, membahaya dengan MJ12. Betul ke? Silakan 66911897. Kita bersama dengan pendengar yang pertama. Hello, selamat pagi. Agaknya tengah telefon boyfriend. 66911897. Ya, silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ni Zara. Puan Zara, panggilan dari mana ni? Amakyu. Dan ada kisah tentang apa ni? Silakan. Tak ada. Ni saya nak minta nombor telefon. Apa tu? Pak Saad, boleh tak? Nombor Pak Saad. Sekejap nombor telefon. Baik, sementara saya nantikan panggilan daripada pendengar. Tadi saya putarkan bunyi tangisan. Dan diringkaskan, tangisan tadi pernah didengar oleh seorang pendengar yang bertugas di bilik mayat. Tapi kisah ini berlaku di sebuah hospital tak nak sebut lah Hospital Tunggang Terbalik. Tak adalah. Kata teman kita yang ingin dikenali sebagai Man sahaja, beliau pernah bertugas di salah sebuah hospital di seberang tambak. Dan ini tugasan yang dilakukan adalah tugasan di bilik mayat. Pernah beberapa kali apabila saya berada dalam bilik mayat, saya dengar suara perempuan menangis, Kisi. Kisah saya ni taklah begitu panjang berjela, tapi yang saya nak ceritakan, kalau Kisi berada dalam situasi saya, begitu juga dengan pendengar Misteri Jam 12 ni, dalam bilik mayat seorang diri, sedang buat kerja macam biasalah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Bukan perlahan, bukan yang pendek, panjang, menangis tak henti-henti. Saya hanya boleh berserah pada Allah dan saya menjalankan tugas mencari rezeki. Kemudian setelah beberapa kali dengar suara tangisan, dah pun lali. Setiap kali kalau masuk, ada waktunya terdengar suara tangisan, saya buat bodoh dan buat macam biasa. Walau bagaimana selalu pun dan kerap kita dengar, tetap kita manusia dan tetap juga ada perasaan segan kadang-kala. Lepas tu dia ketawa. Terima kasih pada Cik Man di sebuah hospital di seberang tambak sebagai seorang pekerja di bilik mayat. Yang ini kiriman daripada
Baik, kisah selanjutnya ingin saya bacakan sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti di 66911897. Kiriman daripada Encik Ramli. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah saya nak ceritakan ini adalah tentang satu pengalaman apabila saya mendapat seorang penumpang. Oh, Cik Ramli saya rasa beliau seorang pemandu teksi. Katanya bila mendapat seorang penumpang, seorang makcik lah menaiki teksi saya pada waktu malam. Jadi saya pun bertanya pada beliau nak ke mana dan dia arahkanlah ke alamat yang disebutkan. Dalam perjalanan ni saya bila berbual dengan dia berbual dengan saya balik lah. Tapi ada kalanya waktu-waktu kami tidak berbual, saya terdengar dia macam cakap dengan seseorang. Jadi saya ingatkan dia sedang bercakap dengan saya. Saya pun respon lah kepada percakapan beliau lah, seolah-olah bertanya pada saya sesuatu. Misal kata Cik Ramli lah, contoh-contoh yang diberikan di sini. Kalau tengah memandu, bila sedang memandu pada waktu itu, nanti saya akan tanyalah dari mana, nak ke mana, buat apa. Dia pun bercakap dengan saya. Nanti bila kami tidak berbual, dia akan cakap, duduk dan diam. Dan saya akan cakap, apa dia cik? Mungkin saya salah dengar lah. Dia tengok saya, dia tenung, oh tak ada apa-apa, kata makcik tu. Dan dia tengah memandu lagi. Aku cakap dengan kau duduk diam-diam. KC, lepas tu saya tengok makcik ni. Tiba-tiba makcik ni bila pandang ke arah saya, macam wajah orang lain. Nanti bila makcik ni berbual, mula bercakap-cakap dengan saya, nanti dia tanyalah saya tinggal mana, anak berapa ramai. Saya tengok dekat cermin, wajahnya macam makcik biasa. Tapi bila dia mula masuk bab yang dia seolah-olah ni sedang bercakap dengan sesuatu, saya tengok dari cermin, raut wajahnya seolah-olah ni bertukar, KC. Bukanlah nak cakap muka dia tukar dengan muka orang lain, tidak. Cuma air muka, raut wajah, kata Encik Ramli ni, bila saya tengok, lain, KC. Kemudian saya pun bila berhenti di Simpang 4, itu traffic junction lah, kata Encik Ramli, saya sempat toleh ke belakang tengok makcik. Sambil berbual, saya tengok kiri dan kanan, confirm tak ada sesiapa pun di belakang. Yang menyeramkan, dah sampai destinasi rumah beliau, dia bayar duit teksi, saya kasih duit balik. Dia keluar dari teksi, dia buka pintu, kemudian dia tengok, oi, keluar. Kenapa makcik ni? Betul ke tak ni? Saya pun buat bodoh lah. KC, bayangkan, bila makcik tu kata keluar, saya buat bodoh. Dia cakap apa lagi tahu? Kau tak nak keluar kan? Kau duduk dalam. Dia terus tutup pintu, jalan menuju ke arah blok rumah beliau. KC meremang bulu rumah saya. Saya kerap kali pusing dan toleh ke belakang. Apa benda ni makcik ni cakap ni? Anggap dia tak betul lah. Saya pun memandu teksi saya, kata Cik Ramli. Pandu keluar dari kapak, nampak ada orang berdiri dekat depan. Rezeki saya ni tengah tahan teksi. Saya pun sampai depan, saya berhentikan kenderaan. Kemudian dia masuk kenderaan saya, pintu belakang dia buka. Dia macam, "Haiya." Dia tutup balik. Saya tengok dan turunkan tingkap. "Aunty, masuklah, mau teksi kan?" "Macam mana orang mau masuk? Belakang ada orang." Saya toleh belakang, saya tak nampak apa-apa. Gila nyonya ni, kata saya dalam hatilah. Saya pun memandu, sampailah satu tahap ni, saya rasa macam ada sesuatu dalam teksi saya. Saya singgah dekat kedai kopi, duduk minum kopi dan panggil teman-teman yang lain datanglah. Waktu rehat kita beramai-ramai. Setelah lebih kurang nak dekat 1 jam lebih kita duduk berbual, saya kembali ke teksi saya. Perasaan takut tu terus hilang. Entahlah KC, mungkin benar-benar belakang teksi saya ada orang, ataupun mungkin agaknya makcik tu main-main, dan mungkin nyonya tu memang tak nak naik teksi saya dan buat-buat cerita. Itulah yang boleh saya anggapkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, terima kasih pada Cik Ramli yang berkongsi pengalaman, dan saya harap Cik Ramli kalau lain kali nak kirimkan email pada saya, gunakan long hand, jangan short hand.
Sebabnya banyak sangatlah shorthand banyak sangat kata-kata ringkas lah. Kalau boleh type tu dengan betul lah sempurna, ada full stop Berkecamuk kisah Cik Ramli yang kirimkan daripada saya ni Baiklah, boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Saudara, jangan mudah kita percaya dengan apa yang anda dengar dalam MJ12. Anggap semua hanya sekadar hiburan, tidak lebih dari itu ya. 669-11897. Hello, selamat pagi. Oh, Hello. ya, Kisi, saya nak minta nombor telefon Pak Saad. Kejap ya. Baik, saya akan terus dengan kisah anda di hujung talian sebentar nanti ya. Saya harap yang ingin hubungi saya ni yang ingin berkongsi pengalaman ya. Kalau nak berurusan lain tu boleh anda email ataupun boleh PM saya di Facebook. Terima kasih. Yang ini selanjutnya kiriman daripada seorang pendengar. Ini lebih pada pertanyaan daripada cerita yang dialami lah. Kiriman daripada Jasli Jasli bertanya tentang soalan ini. Kisi, saya ingin bertanya kepada para pendengar Ria. Adakah benar sekiranya kita melakukan hal berikut ini yang beliau ada kirimkan sekali? Saya takkan sebut semua, tapi tanya beliau, adakah benar sekiranya kalau kita lakukan hal berikut ini, hijab kita akan dibuka untuk selama 10 saat sahaja? Yang pertama sekali, katanya kita harus berpuasa daripada makan daging merah selama lebih kurang 40 hari. Tak boleh makan daging merah. Selanjutnya, okey, yang ni tak boleh sebut. Ada juga katanya kemudian harus menggunakan daun sirih. Kemudian daun sirih tu diletakkan di kelopak mata kiri dan kanan dengan bacaan mentera ... berikut ini. Selepas membaca mentera, daun sirih tu ditarik sebelah kiri diikuti dengan kanan perlahan-lahan. Buka mata dan kata, "Aku nak lihat, aku nak lihat." Akan terbuka hijab sebanyak 10 selama 10 saat. Kita boleh lihat apa yang mata kasar tidak boleh lihat. Tanya para pendengar, pernah tak mendengar hal ini dilakukan dan adakah ia mujarab? Sebabnya ini saya dapat daripada kiriman email yang dikirimkan sebagai email berantai. Kalau betul-betul mujarab, saya nak cuba. Tapi saya takut kalau saya buat bukan setakat 10 saat. Buat selamanya saya ternampak, mati keras. Ayolah, kenapalah awak nak pergi buka hijab Ayolah, tengoklah. Kita dijadikan hijab ditutup tu ada sebab ya, ada sebab. Janganlah buka benda yang tak perlu kita buka Kalau nak buka boleh buka pintu hati semoga kita taat dan setia pada pencipta. Awak nak buka hijab bukan buka hijab tudung Buka hijab tudung tu pun jangan buat Baiklah, macam-macam kes malam ni Yang ini tanya pula betul ke mujarab ke? Nak tanya saya pula. Pergilah tanya Pak Saad ke. Saudara, apapun jua MJ12 sebagai hiburan sahaja. Kita akan berehat dengan sebuah lagu, akan saya kembali sebentar nanti. Dan terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya dalam rancangan MJ12. 669-11897. Kita kembali selepas ini. Sebuah lagu gabungan suara Jamal Abdillah dan juga Salim. Lagunya Lambayan Aidilfitri. Waktu serang 1.48 pagi. Selamat pagi pada semua pendengar Ria 897. Dan sebentar nanti akan ramai kita akan bersahur. Ada yang sahur pukul 4 pagi, ada 4.30, ada pukul 5 pagi Ada juga yang akan bersahur pada pukul 5.20 pagi sebab bangun lambat Ada yang tak bersahur langsung sebab tak terbangun pun. Jadi apapun jua, kalau nak tidur jangan lupa niat puasa tu penting Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu subuh 5.43 pagi nanti, waktu imsak di Singapura pada pukul 5.33 pagi ini nanti. Dan saudara, saya yakin ramai di antara anda jugalah kalau melakukan solat kewajipan
juga turut mendoakan mangsa-mangsa peperangan di Palestin khususnya. Jadi jangan lupalah, jangan kita ini pandangan saya lah secara peribadi, jangan kita dikaburi dengan apa yang berlaku sahaja di Palestin. Memang harus kita beri tumpuan dan perhatian. Malah beberapa juga tempat lah yang juga mengalami peperangan, antaranya di Syria. Sesama Islam pun berperang di sana tu. Itu pun satu lagi tu. Juga mendoakan mereka di Syria, di Palestin, juga di Rohingya. Rohingya ni adalah sebuah kawasan di Myanmar ataupun Burma lah, di mana anda tahulah berita tersebar tentang kawasan itu. Tak perlu sentuh lah, agak sensitif sedikit lah. Jadi mendoakanlah semoga semua berdamai. Di Mesir pun ada, Mesir pun di mana ada masalah dalaman. Jadi apapun juga kita doakanlah semoga dunia ni secara amnya, tak kiralah bangsa apa, agama apa, semua aman, damai, hidup macam kita hidup sekarang inilah. Tak kira pendengar dari Singapura ke Malaysia, tetap bersatu dalam rancangan MJ12. Jadi jangan lupa mendoakan semua kesejahteraan ahli keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan kita di Facebook dan semuanya lah. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya akan buka talian untuk anda berkongsi kisah pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada yang terkesan dengan lagu Jamal Abdillah dan Salim. Ini daripada teman kita, katanya, Kisi, lagu ni sedih lah Kisi. Kenapalah Kisi buka lagu ni? Kan dah teringat orang yang disayangi. Sebabnya akak sekarang ni berada di US. Jadi teringat pula dah dengan ibunda yang ada di Tampines, Haja Maria. Terima kasih. Yang ini lagi 2 minggu nak sambut raya. Dengar lagu raya ni rasa macam lagi 2 hari pula. Sabarlah wahai hati, bukalah luas pintu hati untuk kumpul amalan di bulan yang penuh barakah ni dulu ya. Dari Arif Amirul. Kak Nur Kia Jones kata, sedih betul lagu. Missing my family now. Kesi jangan ambil panggilan lah please, baca cerita. Ada yang kata, apa ni semua telefon ni ya? Minta nombor. Bukan saya cakap ni yang cakap di Facebook. Ramai ni bersuara ni. Ada yang kata, tak apalah Kesi, sebenar bulan baik, hari baik ni engkau jadilah Yellow Pages. Yellow Pages Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Ini Ria. Ya, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Casey di sini. Ini saya. Ini Cik Nisa. Casey boleh beri nombor telefon Cik Nisa. Boleh beri nombor telefon Pak Saad. Sebentar ya. Terima kasih. Baik, silakan 669-11897. Yang ini kiriman daripada pendengar kita bernama Asia. Kak Asia berkongsi peristiwa ini. Kiriman daripada Kak Asia kata, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam. Kakak ingin berkongsi dan juga bertanya kepada para pendengar MJ12. Kalau bertanya tu saya rasa tak sempat untuk jawab pertanyaan Kak Asia kita. Tapi apa yang kakak nak berkongsi ni? Dalam rumah kakak, suami kakak ada pelihara 4 ekor burung. Ada seekor burung ni dikenali sebagai burung Webi. Tak tahulah betul atau tidak sebutan ataupun spellingnya. Sebutannya saya tak tahu tapi spellingnya katanya tak tahu betul atau tidak. Burung Webi ni setiap hari Khamis malam Jumaat nanti dia akan berbunyi bising tau Kisi. Dan cara dia bergerak ni seolah-olah seperti menari lah. Dia akan berada dalam sangkar. Nanti dia akan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang dan dia akan bising. Yang menghairankan, menakutkan kakak ni, ada kalanya suara burung Webi yang bising ni seperti suara manusia sedang manusia yang sedang mengembuskan nafas yang panjang. Saya tak pasti bagaimana bunyi burung tersebut lah. Jadi Kak Asia pernah sekali tu kakak cuba-cubalah masuk dapur. Waktu tu suami tengah tidur nyenyak. Kakak pula nak terbangun pergi ke tandas buang air kecil. Setelah keluar dari tandas dalam bilik lah, kakak pun terdengar bunyi burung tu. Memang hari Khamis malam Jumaat. Kakak pun keluar dari bilik menuju ke arah dapur. Lampu dapur memang tidak dibuka.
tengah berdiri dekat pintu dapur, kakak nampak tu burung tu ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, dan agak lajulah pergerakan, dan bila bunyi itu menyeramkan sangat-sangat. Hal ini pernah beritahu suami, tapi suami tak pernah pun dengar apa yang kakak katakan dan tak pernah nampak. Cuma kakak seorang yang selalu nampak burung tu bersifat sedemikian. Jadi tengah berdiri, dia ke depan ke belakang, depan ke belakang, depan belakang. Tahu-tahu satu tahap tu, seolah-olah dia tahu yang kakak sedang berdiri dekat pintu dapur, dia berhenti. Dia berhenti, dan Casey, dia boleh pusing dan toleh kepalanya seolah-olah merenung ke arah kakak, dan kemudian bunyi suara seolah-olah yang kakak katakan suara orang bernafas. Soalan kakak nak tanya kepada para pendengar, Ria, adakah burung tu memang betul-betul kena rasuk, ataupun itu hanyalah khayalan kakak kerana takut dengan bunyi burung yang menyeramkan itu? Bila tengok burung tu tak seram mana pun, tak seram burung hantu ataupun burung gagak. Burung tu cantik, cuma cara dia itulah yang membuat kakak rasa takut sangat-sangat. Terima kasih. Selamat tengah malam. Baik saudara, kisah yang terakhir pada malam ini. Niat di hati nak jawab panggilan tapi masa tidak ada, saya akan bacakan kisah yang ringkas. Ini kiriman daripada Liza yang ketengahkan peristiwa. Kata Liza, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya adalah pendengar berasal dari Selangor dan pengalaman yang saya nak ceritakan ni berlaku dalam rumah. Saya menjaga ibu saya yang dalam tahap uzur pada waktu itulah. Dan ibu saya ni ketika dia uzur, dia dah tak boleh bersuara. Dia cakap perlahan sangat-sangat. Kalau kita dekat dengan dia pun, bila dia bersuara tu, kita kena dekatkan telinga kita dengan mulut dia. Kalau nak minum, nak makan, kadang-kadang dia suruh angkat dia, nak duduk depan, nak garuk belakang. Nanti dia akan cakap, saya rasa mungkin macam ni lah. Tak dengar kan? Jadi, kata Liza, saya harus lekatkan telinga saya pada mulut ibu saya dan beberapa kali cuba faham apa yang ingin dikatakan. Sebab itulah pada waktu malam, kalau kita semua sekeluarga tengah tidur, ataupun mungkin sekeluarga berada dekat bawah sedang menonton TV, ibu kalau nak panggil, nak tunggu gunakan suara, memang kita tak akan dengar. Jadi saya beri ibu saya loceng. Saya letak loceng ni tepi katil dia. Setiap kali kalau dia nak panggil, dia akan capai loceng, kling, kling, kling. Bunyi macam tu lah. Nanti akan dengar Kisi. Dari bawah akan dengar, ada kalanya suami naik, saya naik, ada kalanya suruh anak-anak naik ke atas. Tapi selalunya, anak-anak saya kalau waktu malam memang takut nak naik bilik nenek. Yalah, dengan keadaan ibu saya rambut putih, ya, dan kurus kering terbaring atas katil sambil tercungap-cungap. Nanti saya naik atas. Bu, ada apa bu? Nanti dia akan cakap lah, aku nak minum air, aku haus. Bayangkan, nanti saya akan turun bawah, ambil minuman, beri ibu saya minum. Dia akan cakap panas, dia akan cakap sejuk. Apa yang saya nak ceritakan, kata Liza, setelah ibu saya meninggal dunia, bilik itu dah kosong dah. Tapi saya, suami dengan anak-anak masih lagi dengar bunyi loceng pada waktu malam. Pernah waktu tu, saya, suami dalam bilik, anak saya 2 orang dalam bilik masing-masing. Tiba-tiba saya dengar Casey, kling, kling, kling. Saya terdiam. Kemudian, keesokan harinya, saya tanya pada suami, bang, semalam bang dengar tak? Suami kata dia pun dengar, tapi semalam tak naklah dia menegur. Dan gangguan bunyi loceng dalam bilik masih berterusan. Apabila saya bercerita hal ini kepada seorang teman saya mengatakan, kalau boleh jangan gunakan loceng. Sebab loceng tu, setiap kali sekali kita bunyikan, datang seekor jin. Benar ke Casey? Apa yang dikatakan oleh teman saya, tanya Liza kepada anda semua. Jadi, loceng memang tak boleh digunakan ke? Tanya beliau lah. Dan
Gangguan pada waktu itu berterusan untuk beberapa minggu sebelum ia reda. Keadaan rumah saya kembali macam biasa. Terima kasih. Selamat tengah malam. Okey, saya rasa dah pun sampai di penghujung rancangan. Niat di hati ingin teruskan MJ12 tapi biasalah misteri jam 12 tengah malam sampai 2 pagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua yang setia dan berkongsi kisah. Macam-macam email saya terima daripada Singapura pergi ke Malaysia sampai saya rasa ramai yang suka dengan kisah. Apapun jua nasihat saya supaya kita jangan terlampau taksub. Hanya sekadar kita dengar untuk kita mungkin jadikan sebagai cerita sebelum kita lelapkan mata. Macam itulah. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Facebook Ria, di Facebook DJ KC pun terima kasih. Dan bersabarlah di bulan Ramadan ini. Tahap kesabaran harus ditingkatkan. Jumpa lagi esok malam dalam Misteri Jam 12. Bye-bye.